Stream tanpa henti dengan internet 5G tanpa had sepantas 100 Mbps. Dapatkan sekarang. Tentang kita ni, kalau mengikut metafor dalam lagu ni lah, lirik lagu dia ada tulis sewindu sudah. Sewindu sudah. Sewindu sudah. Oh, okey. Awak sebagai seorang yang skip satu semester tapi masih dapat ijazah. Alright. Apakah maksud sewindu? Sewindu okey. Sewindu tu maksud dia rindu dalam keadaan yang manja. Contoh ayat macam alamak rindu, sewindu dengan you tau. Lama tak jumpa. Stop please. Salah ke B? Oh my god. Kau jangan nak B aku kat sini Bini aku ada kat situ tau. Jangan B. Alah. Lek Apa? Dia nak try saya tu. Dia nak try saya. Tak tahu ke korang? B untuk apa? Brother lah. B tu brother. Baru kita tahu nama sebenar Cik B. Cik brother. Cik brother. B tu brother. Brother maknanya tak ada hal lah. B. Tok Nah. Hai B. Bonda lagi lah bonda. B. B for Boon. Tok orang pula. B. Ulang tadi. Yang mana? Cik B tu apa? Cik brother. Kau ajar kau. Apa pula? Apa pula Tok orang? Dia yang cakap nama dia Cik brother kan? Alah tak ada thread lah tu. Tak tahu lah tu. Dia mana ada media sosial, pakai pun 3310. Apa kau ni? Okey. So, sewindu, maksud sewindu tuan-tuan dan puan adalah sewindu bersamaan 8 tahun. Sewindu. Sewindu maksudnya 8 tahun. Yes. Sedekat 10 tahun. Okey, sedekat 10 tahun. Seabad Tok Ram. Seabad lama betul. 100 tahun. 100 tahun. Okey, kalau sewindu tu maksudnya 8 tahun. Kalau 16 tahun aku tahu apa. Apa dia? Sewindu. Windu, sewindu, windunya. Betul! Betul lah. Aku je lah yang support kau jadi. Dia support dia nyanyi jugalah. Dia support nyanyi je tapi yelah tak naklah malu kau orang ada ijazah kan. Kau ni B, aku sekarang BA. Jadi, cepatlah B. Pro lah B. Sambunglah BA apa? BA, BY, baby. Baik, jom kita panggil baby kita yang akan menyanyikan lagu Belum Siap Kehilangan. Kita persilakan Kori. Ada B, jom duduk. Pengalaman saya bersama alam, ada satu ketika dulu saya show di Sarawak untuk satu rancangan Pujaan 10. So ramai artis. Aktiviti kami menziarah ke Rumah Panjang. Bila sampai dekat Rumah Panjang tu, kami nampak binatang yang berkaki pendek datang kejar kami. Comel-comel. Comel macam-macam colour ada. Comel je kan. Kita kan tak boleh kan dekat kan. Kita ingat dia nak kejar kita. So kita orang lari. Sebenarnya dia manja. Tapi gelilah kan nak manjakan diorang tu. Jom karaoke bersama alam. Pelangi tak bercahaya, namun kau berseri. Seumpama Amma. Itu kalau anak saya masih kecil dulu nyanyi. Matahari dan sang rembulan. Kori. Sewindu sudah ku tak mendengar suara, ku tak lagi lihat senyuman yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku.
kau menghilang dari pandangan. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu. Hidupkanku. Abang Cory! Yo! Abang Cory! Bang, tu dia abang punya fan, Koreans! Wah, dahsyatlah abang punya fan, orang Korea. Orang Korea. Anak saya, Kamsahamnida, Cinca. Cinca. Alright, komen daripada Tarang, silakan Tarang. Halo, Cory. Pakai apa? Apa tu? Headband? Bandana. No, dia not banana. Banana sampai belakang. Ini bandangan. Pandangan tu Adam kat tangan. Ingat. Ada aku budak student aku kan. Anyway, okay. Saya tak tahu lirik ni salah print ke you telan ayat. Lirik salah print. Okay. Sewindu sudah ku tak mampu mendengar suara. Mu-nya mana? Ada mu ke tak ada mu? Ada. Tak nyanyi. Nafas dah tak ada. Nafas dah tak ada. Ha? Abang Cory cakap nafas dah tak ada, nak ambil mu tu. Mu tak ada, mu 3 pun tak ada. Ku ada. Ku. Itu saya solo kat sini, saya boleh dengar, ya. You punya ku very soft, tapi boleh dengar. Mu 2 tu tak ada. Lepas tu dekat bawah tu. Ternyata belum siap aku, kehilanganmu belum siap, yang masih selalu ada di hatimu. Apa yang sewindu sudah tu ada kat sini? Salah print ke apa? Salah. Salah print tu. Salah, itu salah. Salah. Apalah kau Tijah? Tijah tu. Tak apalah tu. Tok, Tijah pun ini hari last day. Ha? Anyway, okay. Saya suka, I'm okay with you punya feel lagu ni. Feel ada. Feel ada, insyaAllah. But the control of you punya melody tu dengan nafas tu is quite bad tau. That one is technical. Demam tu. But the feel okay. Huh? Abang Cory cakap dia demam sikit tu. Tembak Red Indian tu, tembak. Demam. Yeah. That's not an excuse. Sebab, Dewan, saya tak nak cakap. I think demam you dah baik. Belum. Belum. Jadi saya bagi abang you Famol sekejap. Ya. Makan ubat. Anyway, okay, thank you very much. Masih tu. Alright. Mana dia Koreans? Terima kasih banyak bang. Thank you, bang. Kami buat bang, kami buat.